Sambutan ulang tahun ke-23 Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah. Kita berada di bacaan Yasin Perdana dan juga sumbangan kepada sekolah dan Mahat Tafiz di dalam kawasan pentadbiran MBMB, di mana saya mewakili Amat Berhormat Ketua Menteri Datuk Seri Utama Abdul Rahman Yusof. Tadi kita sampaikan sumbangan kepada 7 buah sekolah yang termasuklah hari ini ada daripada Mahat Tafiz. Jadi ini bersempena dengan sambutan ulang tahun ke-23 Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah. Alhamdulillah, saya bersyukur saban tahun pihak MBMB menyambutnya walaupun dengan keadaan sederhana, tetapi kita tidak lupa kepada semua stakeholder, termasuklah sekolah-sekolah dan Mahat Tafiz dan juga masyarakat. Dan hari ini kita berada di perdananya di Masjid Negeri, Masjid Al-Azim.